Pernah tak korang cabar kawan korang? Kalau kau kerja tempat aku, mesti kau tercabar. Itulah yang jadi pada Fendi di MUA pada tahun 2010. Dia dipelawa kerja security guard shift malam di Maktab Teknik PDRM Bakri. Kawan dia Hasrul dah warning awal-awal yang tempat tu keras dan penuh mistik. Tapi Fendi gelak besar. Dia jenis tak percaya hantu selagi tak nampak depan mata. Malangnya, keberanian Fendi bakal diuji dengan cara yang paling ngeri. Hari pertama lapor diri, Fendi ditempatkan di pos 3, sebuah pos terpencil tanpa elektrik, cuma guna pelita dan unggun api, dikelilingi hutan tebal. Malam pertama rondaan, Fendi naik motor dengan Hasrul. Baru je lalu kawasan pokok rendang sebelum tapak pembinaan, tiba-tiba hidung Fendi bau setanggi yang sangat kuat, macam bau kematian. Fendi tengok cermin sisi motor, zas! Darah dia berderau. Dia nampak satu makhluk sedang bertenggek atas bahu Hasrul di belakang. Rambut makhluk tu panjang sampai tutup helmet putih Hasrul jadi gelap. Motor rasa berat gila walaupun Fendi pulas minyak habis. Hasrul jerit, "Jangan tengok belakang, jalan je!" Belum habis takut. Sampai je di hujung kawasan pembinaan perumahan, dorang dikejutkan lagi. Ada satu lembaga hitam duduk diam atas tembok tiang. Dari hujung rambut sampai kaki, semuanya hitam legam. Rambut dia berjuntai ke bawah, tak bergerak langsung. Jantung Fendi macam nak berhenti. Malam tu, dorang tak jadi clocking, terus pecut lepak kat kantin sampai pagi. Esoknya bila cerita kat Pak Ahad senior guard, dia gelakkan je Fendi. Fendi rasa tercabar. Malam kedua, dia bertekad nak cover semua checkpoint. Malam kedua lagi dahsyat. Masa lalu kawasan rumah belum siap, tiba-tiba pintu-pintu rumah tu berdentum ditutup kuat. Dem, dem. Bunyi tu ikut motor dorang dari rumah ke rumah. Sampai kat tadika pula, Hasrul nak clocking, tiba-tiba dengar bunyi buaian besi berayun sendiri. Fendi dah ajak lari, tapi Hasrul buat berani pergi punch juga. Mata Fendi melilau takut benda tu muncul. Kemuncak gangguan berlaku di kolam renang. Dorang dengar bunyi orang terjun air. Tapi bila tengok kolam, air tenang, tak ada ombak langsung. Tiba-tiba, bunyi bayi menangis memecah kesunyian. Fendi toleh atas papan anjal, nampak sosok tubuh berbaju putih berdiri tegak. Serentak dengan tu, Hasrul jerit, "Weh, dia ada atas kita!" Fendi dongak sikit, nampak kain putih menyibas-nyibas terbang ikut dorang dari atas. Apa lagi, Fendi rempit motor, langgar segala lubang dan kayu sampai rim motor bengkok. Lepas selamat sampai pos, dorang tertidur keletihan. Tiba-tiba Fendi terjaga dengar pagar besi diketuk. Dalam mamai, Fendi pergi intai lubang pagar. Ada seorang gadis muda berbaju kebaya dan berkain batik minta izin masuk. Fendi macam kena pukau. Dia pergi buka pagar tu. Gadis tu masuk dan cakap, "Terima kasih bang." Bila Fendi pusing balik nak tanya dia nak ke mana pukul 4 pagi buta ni, gadis tu dah hilang. Baru Fendi tersedar, siapa pakai kebaya masuk hutan pagi-pagi buta? Itulah pengalaman Fendi di Maktab Teknik PDRM MUA. Walaupun banyak gangguan, dari lembaga hitam, pontianak terbang, sampai gadis kebaya, Fendi tetap kerja sampai habis kontrak. Rupa-rupanya, tak semua jin tu jahat dan tak semua tempat tu kosong. Ingat, jangan terlalu berani cabar benda yang kita tak nampak. Kadang-kadang, dorang ada je kat sebelah, tengah tunggu masa nak tegur kita. Ada sesiapa pernah kerja atau belajar kat sana?